Hari raya nanti nak cari hotel yang berbaloi di Ipoh dekat mana? Jom aku tunjuk dekat korang. Dengan follow aku, korang akan dapat 20% diskaun. Jadi korang tengok harga-harga dia Untuk mereka yang berdua, bilik 201 ni bilik katil queen. Harganya RM170 satu malam. Ada katil, ada aircon, ada meja, ada kelengkapan semuanya, ada TV siap Netflix lagi. Dan kalau korang tengok dekat sini, semua kelengkapan ada, peti ais pun ada. Bilik air dia sangat bersih dan cantik macam ni Bilik ni harga dia RM340 pula. Sebab apa? Sebab bilik ni boleh masuk 8 orang minimum. So kalau datang waktu musim raya nak berkunjung ke Ipoh ramai-ramai, inilah bilik yang sesuai. Sangat luas bilik dia. Ada tilam queen ala-ala tatami macam ni dan boleh buat minimum 8 orang. So korang bahagi sendiri, berbaloi kan? Ada rak, towel semua cukup, ada peti air, semua cukup lengkap lah. Dengan aircon siap ada 2 lagi. Nak tengok bilik air dia tak? Dah nama pun bilik untuk 8 orang. Bilik air dia luas macam ni Kita pergi pula bilik 213 sesuai untuk keluarga. Ini dia bilik yang double decker untuk queen ni. Ada ruangan yang luas, ada meja, ada TV, ada sofa juga dekat sini. Dan juga sangat selesa untuk mereka yang ada keluarga. Anak-anak boleh duduk kat atas tu Jom kita tengok toilet dia. Cantik dan bersih macam ni. Di tingkat 1 ada ruangan lepak macam. Dapatkan 20% diskaun. Waktu booking korang cakap #Tom Robin Hotel Ipoh.